Nama Fabio Gonzalez menjadi sebutan penyokong Johor Darul Ta'zim FC pada bulan lepas selepas pemain kelahiran Sepanyol berkenaan dikhabarkan akan memperkuatkan jentera tengah Harimau Selatan. Berdasarkan beberapa ciapan di laman X pada Mei lepas, ramai percaya JDT berjaya mendapatkan khidmat Fabio Gonzalez dari CD Tenerife dengan kehadirannya akan mencipta kelainan dalam pasukan musim depan. Fabio Gonzalez difahamkan sudah menandatangani kontrak bersama sebuah kelab dari Malaysia. Ia difahamkan menjadi punca di sebalik pemergiannya dari pasukan lebih awal sebelum berakhirnya kempen La Liga 2, tulis Manoj Daswani. Sepanjang kariernya, pemain berusia 28 tahun itu hanya pernah menyarung jersey Tenerife dan Las Palmas dengan dia pernah mencatatkan 9 penampilan dalam divisyen utama di Sepanyol. Bagaimanapun, perpindahan ke Harimau Selatan tidak berhasil berikutan masalah peribadi yang tidak dapat dielak. Dengan status Gonzalez sebagai ejen bebas, adalah lebih baik jika pasukan Liga Super lain cuba menandatanganinya. Namun begitu, Gonzalez dilihat sebagai calon ideal untuk memperkukuh jentera tengah Selangor FC susulan pengalaman yang dimilikinya dalam Liga Eropah boleh membantu Gegasi Merah dalam saingan Liga Juara-Juara Asia 2. Ketangkasan pemain berusia 27 tahun berkenaan dalam membaca pergerakan lawan dan kebolehan mengawal tempoh permainan menjadikannya aset bernilai untuk mana-mana pasukan yang mahukan keseimbangan di bahagian tengah. Selain mampu menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan, pemain berketinggian 1.76 meter itu juga mempunyai kemampuan untuk melakukan hantaran berbahaya yang boleh menyusahkan pemain lawan. Dari sudut lain, Selangor FC dilihat sebagai destinasi yang sesuai susulan dengan reputasi sebagai salah satu kelab paling berjaya dalam Liga Malaysia. Fabio berpeluang menyelahkan potensi sepenuhnya serta menjadi antara watak utama dalam misi pasukan memburu kejuaraan. Sekiranya pemain berkenaan menyertai kelab berpangkalan di Lembah Kelang itu, Gonzalez boleh digandingkan dengan pemain tengah semasa seperti Noor Al-Rawabdeh, Noah Al-Lain dan Alex Agiaco. Pelan perlindungan perubatan komprehensif yang ditawarkan oleh AIA Malaysia. Pelan ini direka untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kos rawatan perubatan sambil menggalakkan gaya hidup sihat melalui ganjaran kesihatan. Perlindungan tambahan AIA adalah meliputi rawatan pesakit luar seperti dialisis buah pinggang dan rawatan kanser. Perlindungan untuk komplikasi kehamilan dan rawatan pemulihan selepas hospitalisasi. Pilihan untuk menambah reader seperti A+ Critical Care untuk perlindungan penyakit kritikal.